Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ni kita akan bermain game. Nanti dah naik Forest. Okay, so tak apa pun pasal jom kita bermain game. Dah by the way. Dah jom. Okay, so saya nak bermain. Orang. Tambi, sini lah dia. Buangang, baik aku leave dia. Masih baik. Weh, okay, so sama masa, let's go. So that's it. Sebenarnya dah lama tak buat YouTube, guys. Dah lama sangat guys. Tapi ini video adalah video untuk terakhir. Bukan video terakhir, maksud saya video ni sebab saya sebenarnya ada exam dekat SMK tak tahu. Tapi kalau orang yang dekat, orang yang pernah tengok saya ni lah, yang ni lah, siapa yang orang kat sekolah saya tu dia dia tahu sekolah mana. Saya cakap tegak-tegak sikit, biasalah kan, budak main biasa. So guys, kita tak tahu nak main. Saya bukan baru main, tapi saya dah tahu dah game ni. Cuma saya ni noob sikit macam cerita. Wah, awal-awal dah ada kayu. Bagus, mantap. Sekejap Woi, bangang apa bangang tu. Shush. Kalau kamu tak kena dragon. Woi, satu lagi. Woi, sini. Bangang tu lah. Apa dah sikit tu. Woi, orang nak levelkan lah. Okay. So saya dalam game ni saya tak call. Saya tak buat video voice dia punya voice sebab susah. Voice dia kadang-kadang kita kena letak. Sekejap Okay, so tadi sorry sebab tadi ada masalah gangguan. Saya kalau kat di game 99 Night in Forest ni, saya selalunya pergi kat satu rumah yang macam apa orang kata tempat pemancing, apa saya gelar namanya rumah untuk orang mancing dia, atau lagi senang pot pancing. Saya dengan ini baru day 1. Ni dah apa tu? Ni. Ni apa itu Saya dah buka dah cari pesan lah. Tapi disebabkan waktu tu dah nak habis malam. Jadi saya rasa dah tiba masa untuk saya tu. Jangan ni pun dah. Saya kena mini like. Saya ni sudah. Wow, ush. Bala hebat tu. Dia macam tu. Dah. Bunyi apa tu? Nak cek aku ada rusa ke apa ke kat kawasan-kawasan ni. Jangan main-main. Kalau ada rusa, macam ni terus sulur ke depan dia. Ni sulur dia. Macam tu ada untuk itu. Ada map. Wait a second. Sebaiknya saya dekat sini. Tapi saya punya kawan ini jauh sangat. Saya memang ditugaskan. Apa orang kata, saya memang ditugaskan untuk menjaga apa orang kata, menjaga tu. Bro, what the? Lari! Cepat. Okey dah. Ada cinematik.
Balai biar betul tu. Ish, kalti je. Anjay, kalti tu. Takut dah. So, hari-hari pagi-pagi kita pergi tangkap ikan. Apa lagi? Bunyi apa tu? Sekejap Wow, hampur lampak lah. Weh, bepo lapok lah. By the way, sekarang dah jam berapa Ni tadi lagi orang tengok tak ada langsung jam. Jadinya ada. Ni kita unstore. Unstore. Okay dah. Mana dia? Oh, dia dekat belakang. Ni. Sekejap, pergi teman dia. Dah, sekarang kita pula macam mana? Kita senang je. Stop. Memang jawapan yang mampu weh. Kita cari chest lain je lah. Lain chest tu. Weh, tu nampak serigala tu. Bunuh lagi. Cepat. Mantap weh. Okay, mantap weh. Tak ada kau open chest aku punya. Good set. Mantap weh. Dapat good set weh. Dah. Sudah. Yang kata dah tak tahu pula. Wah, ampok ni. Dah tak ada pun. Ampok ni. Ampok ke Cik Syarifuddin ni. Syarifuddin ni jauh sangat. Bepo walaupun dah lah, kita cek Syarifuddin dulu lah. Dia tahu, tapi masalahnya PC senang. Kita kena cari kawan, barulah kawan nanti boleh tolong kita. Daripada engkau tolong. Siapa tahu apa cara paling senang. Kita pergi tu dulu. Takut pula. Dia ada mesej. Like. Cepatlah. Aku takut. Dah nak habis bateri pula. Like cepat lari. Like cepat. Lama. Nanti kau mati Kang. Susah nak nanti balik fit. Nanti kau mati Kang. Susah nak cari bandage. Okay Dragon. Okay, kamu semua tahu siapa Dragon ni. Dragon ni dia budak. Dia kawan biasa. Kawan-kawan biasa-biasa je. Dekat SMK tak boleh bagi tahu. Ambil tu. Memang saya ni memang tak nak bagi tahu. Walaupun ada yang kenal suara saya. Tak ambil. Saya dekat lah. Ini amah pan. Saya pun mau ikut lah. Janganlah tinggalkan saya. Nasib baik tak ada tu dah. Dah tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekejap. Ada benda tak?
Open door. Ada apa? Oh, bukan tak ada apa. Just ada. Just. Saya orang ada lah. Weh, dah sepi lah. Sekejap tu tekan Sekejap. Okay, take. Orang sepi lah. Tak sanggup tu. Aku walaupun Store dulu. Aku dapat makanan banyak. Okay, kita sini. Wow. Eat. Okay. Kita kena makan sayur. Wow. Ada daging. Daging dah. Ini jangan kata daging babi sudah. Jangan kata daging BABS sudah. BABI ni yang masalah sikit. Store. Kita kena habiskan game ni cepat mungkin. Ataupun berkemungkinan kita akan tu. Sekejap saya pergi charge game info sekejap. Oh ni ada. Baik. Apa pasal? Kejap. Sorry guys, sebab tadi ada macam masalah teknikal sikit. Masalah apa orang kata, dia macam baby. Ush, apa benda? Radio mat. Sudah. Okay, dah siap dah. Dah semuanya ni ha. Lah hampa ke belakang je. Okay dah. Wait, aku perlukan pertolongan aku. Kita kena tolong dia. Wah, cakap dia. Alamak. Alamak. Ada serigala pula. Sudah. Ni kalau serigala datang ni kan,
Confirm kan. Saya ni bukan kena makan. Sekali kena bawa, lepas tu tak payah tu. Katak ni boleh makan ke? Ui, katak ni. Ui, katak ni boleh. Lah, dia macam segala lah. Kenapa lah. Lepas tu dia boleh macam. Weh, Amor. Woi, wah. Weh, kita ada Amor tu. Weh, hebat lah. Ada Amor lah. Wah. Lah, aku lupa nama. Weh, aku lupa dah tu. Wah, dah lagi lah. Pakai lagi. Kali ni jangan guna sprint. Guna sprint kalau ada. So guys, kita dapat Amor. Tak apa guna sprint. Saya memang kalau buat macam ni. Tapi yang paling senang, yang paling penting kita kerja. Ush, macam bed ni. Kata, aku lupa. Iya. Aku lupa lah. Mata rapat. Wow. Aku baru ingat. Baru ingat lah konon. Mak, ada katak gegasi pula. Aduh, tak ada makanan lah pula. Memang jawapannya tak ada makanan lah. Mana pun. Dah saya. Weh, cepatlah. Tolong. Ambil aduh. Tolong aku. Mama, tolong. Aku dah lapar dah. Aku lapar weh. Aduh, mana ni? Mangang betul lah. Tolong. Weh, tolong aku weh. Ya, aku lupa aku ni. Tak apa. Aku tolong. Wah, ambil lah. Awak datang. Meh, mana dia? Meh sini. Weh, mana budak ni? Mana? Mau ambil ni. Meh sini. Jom kita bawa benda ni dekat ni terus. Alah. Weh, kau ada makanan tak? Weh, kau ada makanan tak? Masa aku kena cari tempat. Semua tempat dah dikawal oleh. Cepat. Kita tak ada masa dah. Kita tak boleh dekat dengan katak. Kalau katak tu besar sangat. Guys. Cepat ambil ikan. Tak. Alah. Macam mana ni? Ikan tak ada. Aku hungry. Cepat. Tak ada masa. Aku kena damage. Tidak. Jangan.
Jangan. Guys, tak apa guys. Tidak. Guys, biar tu guys. Apa je guys? Okay guys, kita play again with same team, okay? So jadi kita orang akan main satu pasukan. Tapi tu saya tu lapar sangat lah. Rasanya kan saya rasa kan lagi elok kalau kita cari makanan awal-awal banyak-banyak macam tu. Tak senang lah daripada kita ambil makanan tapi sikit. Itu masalah kita. Bila ambil makanan sikit. Tapi kalau saya pun mati juga. Tapi tak tahulah apa sebab tu. Okay, so kita masuk balik dari dia. So ada gangguan bunyi. So kita main dulu. Ini kali kedua kalau kita gagal lagi kita sambung besok saja. Ataupun berkemungkinan lepas selesai exam SMK apa tak. SMK tak boleh begitu. Ush, guys. Saya kena kenapa disconnect ni pula? Disconnect lah guys. Guys. Okay guys. So game yang kali ni saya disconnect dulu. Mungkin sebab ada masalah technical sikit. So video ni agak lama sikit. 23 jam plus ni minit je tengah gerak lagi. Dan saya masuk lagi walaupun saya tetap masuk tim yang lama. Takkan saya nak tim dengan tak ada ke guys? Alamak guys, saya patutkan join kawan saya. Tidak guys. Saya oh ya. Sekejap guys. Okay guys, so saya rasa sampai sini saja video kita untuk hari ini. So jangan lupa like dan subscribe. Walaupun ada beberapa kali saya gagal dalam tu. Saya sebenarnya nak target tu. Cuba tengok sekarang kat atas saya tu. Saya baru target 68 hari. So jadi kita dah kalah guys. So apa pun jangan lupa like dan subscribe.
turn off notification. Okay, so jumpa lagi dalam video maksud saya video yang seterusnya. Okay, jumpa lagi, bye bye.